sebenarnya. Aku kacang hijau, dia kacang soya. Aku kacang tanah, dia kacang dalam. Aku kacang parang, dia buah pinggang. Aku kacang merah, dia mata hitam. Dia kacang muda. Ayo menyanyi. Aku kacang gajah. Mat! Dan! Tengok! Aku jumpa apa? Tuan rumah tu tinggal kot. Nak buat apa dengan gelang getah ni? Din! Macam ni ke, Mat? Sedia! Jaga-jaga, Dan! Ya! Masuk! Wah! Lah, macam ni je ke permainan ni? Habis tu, macam mana lagi nak main gelang getah ni? Cuba kau bagi tahu aku sikit. Wah! Tolong! Apa benda kau buat ni, Din? Sabarlah. Oi! Cepatlah, Dan! Aduh! Din! Macam bahaya je. Memang pun. Wah! Kau okey tak? Permainan apa lah yang kau suruh aku cuba ni, Din? Ada. Jom kita main sorok-sorok nak? Seronok tu! Eleh, macam budak-budak. Main sorok-sorok. Tak ada benda lain ke nak buat? Mak, Atan dah belikan bawang-bawang yang Mak suruh tadi tau. Buang rumah. Letak je lah kat dapur tu, Atan. Macam ada barang je kat atas meja tu. Aku jumpa dia. Hai. Kau siapa? Kacang kekasih ke? Nama aku Santani Kelapa. Dari mana kau datang? Buat apa kat sini? Oh, asal aku dari Terengganu. Aku datang sebab melancong. Tapi nampak macam kau datang dari pasar
Aku bukan kelapa parut. Biar betul. Ni tempat apa ni? Ini dapur kacang. Tempat memasak. Alamak. Nak melancong apanya? Sedihnya aku ditipu. Hari tu aku beli tiket nak ke Bali. Tak sangka kena tipu dengan ulat tiket. Penat je aku bawa ni. Itu macam papa luncur air lah. Saya peluncur air profesional. Sini tak ada pantai untuk meluncur. Itulah. Tapi kolam ada lah. Itu pun jadilah. Yahoo, jom.